First time bawa Adam main pasir. Grounding. Bu, tapi ayah nak boleh mandi pantai. Ya, dah setahun. Bukanlah bu. Tapi dia macam kecil Bawa Adam pergi mandi pantai di PD. Adam 10 tahun. 9 Dah 8 bulan. tahun. Adam Haras. Adik Hau terkejut. Bulan lah. Cuaca nak hujan, tak hujan. Oh, tahu tu Hau. Kita tengok dah kaji cuaca. Pagi tadi hujan dekat PD. Dia kata nak mandi pantai Dah mandi petang. laut. Dah mandi laut. Mandi laut. Ha? Adam tak boleh mandi lagi. Dah mandi laut kan? Main Ada pasir pantai dia je. boleh. Dia kat pantai je. Main pasir dia boleh. Ada main kat Pantai je. Laut ada. nak beli tu lah tripod apa yang dia ikut kita. Kita ke mana. Ha. Main juga asal. Orang gerak tadi Kan? terus gerak. Terbang je. Gigi adik. Oh, sebiji je kakak hang gigi. Oh, betul. Sampai dah. Kita tengok air. Tak jauh. Jom. Sabar dah. Nak tengok air je. Adam tidur. Akak pun tidur. Ni dek kita tengok tempat dia. Jom. Kita dah tengok. Dia nak tikar kat mana? Oh, dia tengok ikan ni. Sauk tak buang air sauk. Wah. Oh, surut dalam. Tak tangguh. Air surut, air tengah surut ni. Kat sini je. Ini batu. Sini je. Banyak ni. Ha? Mesti kau tu banyak ketam. Nanti cik ketam Kita kata ke hujung. Ada sana ketam. Tengoklah. Ada tanah. Jauh lah surut tu. Tak pernah surut jauh macam ni. Oh, Jom. jauh. Tak boleh. Ha? Jauh sana air tu. Air, Macam mana nak mandi nanti? Tapi lah tunggu lama sikit baru kita mandi. Yahoo! air surut jauh ni. Kita nanti boleh cari ketam. Mestilah mana Cari mandi udang. Okey dah Cari kaya. apa? Cari apa lagi? Ikan. Ketam. Tengok Adam cari ikan. Cari ketam. Ibu jauh sana. Kat ujung. Jom. Ha? Pondok kosong. Penuh. Bentar ni lah. Buat kemah tu. Kat pokok tu ada kosong tu. Hantar dulu bintang. Tali tak bawa. Nak ikut dah. Bentar dulu. Tali je. Sekarang ni masalah tali tak bawa. Apa tu? Kayu tiang pun tak bawa. Ni tak apa. Oh, ni nak petang kat bawah ni tapi awak atap ni. Boleh tak awak kasih ni? Jadi nanti kat bawah ajak. Hari nak pasir-pasir. Dah tak hujan kot. Tak apalah kena sikit. Kenapa nanti kan nak mandi kat rumah? Ya. Palang ni tak bawa. Kenapa tak nak ke pasir ah? Ha? Situ lah situ. Kat sana. Okey. Sini lah. Tak hujan dah ni. Tapi kat pasir lah. Bentang. Ha? Kat pasir lah. Nanti ada boleh main pasir dekat depan je. Tak payah jauh-jauh. Tak hujan dah ni. Ha, jom kita bentang kat pasir. Sekejap panggil ibu. Sekejap, adik panggil ibu. Buat apa panggil ibu? Ha? Ha? Kita bentang lah. Faham tengah buat. Jom. Hati-hati kak tengok. Kita nak pergi cari tikar, tali. Buat semua barang tak bawa hari ni. Bulan hujan. Kita jimat. Murah jimat kat kedai ni. Cari tali rapi lah. Tengok, belakang dia.
Macam betul. Ikan nak ikan. Saya dapat. Adalah ada ikan besar itu. Boleh kan? Boleh tak ada sekali lah. Ada rahsia sebelah belakang. Cuba tengok. Ada lagi. Kita stop. Dah kembali belakang. Oh, sini ya. Tali rapia. Tak jumpa tali rapia. Oh. Beli. Berarti tali dulu. Tali. Tak jumpa. Ada dah satu. Tak nampak. Kita jumpa tali. Jumpa tali rapia, jumpa dah. Tika. Kau lagi tak ada. Tak payah ambil pun. Nak beli apa tu? Bola? Kita dengan korek pasir ni nak untuk Adam. Adam tak reti lagi. Nak warna ni. Sekejap. Warna cantik. Dah, beli bola. Nak beli bola kan? Lah. Bola. Ikan juga. Saya nak, tak payah lah. Tadi ikan. Air surut. Lewat tu hari tu. Berapa satu tu? Berapa ni? Satu ni berapa ni? Berapa? RM7. Tu tak nak. RM7. Tak payah lah. Satu je. Sebab adik nak mandi lepas tu jeli-jeli lah. Tinggi tau. Banyak sangat payah nak simpan. Cuba lah. Ambil dua je lah. Rabut dengan adik lah. Bola Bola satu bang. Bola 110 ya. Mana? Dah. Jom. Dah kan? Pasir tak ada boleh? Ha? Ada? Okey. Ada pasir tu. Tak pasir. Ada tak reti lagi. Tapi dia pegang-pegang bersih. Tak ada pegang-pegang pasir je. Tak reti koi-koi lagi. Tak ada dia. Ni. Jom. Mana bang? Saya nak koi-koi pasir tak ada. Dah. Baik. Ni bola tak ada boleh. Tak boleh. Dia nak cari mata ya? Kan? Ya, akan betul. Belum. Akan betul. Ya. Ya dah, siap. Saking lebat lah.
Kebetulan dapat tempat kemah kosong. Ha? Kenapa nak ke bawah? Hujan dik. Dah. Hujan. Tak sini batu. Tak sini satu. Batu lagi. Kan ada nak main pasir. Ada lagi. Kita duduk sampai petang. Dia kalut sungguh. Ada main pasir tidak? Ada lagi lah. Tuduh-tuduh. Tak Nak terbang. hujan. Dia nak main sekarang. Kita ke sebelah. Jom. Makanlah dulu anak-anak. Mana makan? Tak makan sebelah. Makan. Kena makan. Tak lagi. Panas lagi. Jom. Ni datang apa kita boleh tangkap. Panas tak? Payung lah. Payung tak? Dia nak ke? Yalah. Dia pakai topi. Dia pakai tudung. Cak. Dia dapat. Panas adik, tak panas? Ha? Panas tak? Oh. Air sebut. Apa? Kita nak tangkap ketam. Ikan ni kan? Banyak ni. Kita nak apa? Tangkap ketam ni. Tu apa? Ketam kecil. Ketam besar. Ui, takut. Dah depan. Ayah dah Dah depan ayah ni, ayah rakam. Tengok ayah ada lopak air, tengok ada ikan tak? Oh, tu ketam ke? Masuk. Jom. Apa tu? Apa tu ketam besar tu? Oh, dia masuk dalam. Masuk dalam. Jadi, tengok. Tengah tu kita. Pergi tengah tempat air tu. Baik tengok ni. Ada batu. Ya. Oh, ni dia ketam. Lagi lah. Jalan depan, naik rekam. Depan jalan dia. Dekat air tu. Aku boleh bawa adang ke sini nanti. Air surut kan. Air surut. Sekarang ni kita dekat pantai Port Isen. Jam ni pukul 3.25. Air tengah surut. Surut jauh sampai sana ujung tu. Pedek batu licin ni. Sekarang kita nak tengok binatang apa yang ada tengah air surut ni. Kok ada ikan tersesat. Lekat. Ha? Lekat. Tu ada ikan tak? Kecil-kecil. Baik batu. Batu cantik. Tak apa, jalan je. Baik. Batu tajam. Kat mana ujung tu? Okey. Ikat tadi. Mana? Tu yang Ketam tu di dalam. dedek tu. Mana? Yelah patah balik. Kalau nak lari. Jangan tarik lagi. Nak main air tu. Dad. Lepas sikit. Ni batu ni dek. Sakit badan. Kat sini ada apa sebenarnya? Ha? Ada udang. Ketam. Oh, ketam. Haji buat budak-budak ni.
Okey. Jadi ikan besar dik. Dalam tadi. Mana bagi mesti kau lah. Kita enggak adik. Dia jatuh adik. Mesti ada dik. Ni. Ada ikan. Dia ada ikan. Pegang jap. Ada lumpur ikan, ada ikan. Pegang jap. Pegang ni. Takut. Mandi sini boleh ni, nak mandi. Ada ikan tapi lagi dalam lah. Bawah ni mesti ada. Tengok. Tak. Kita tak jumpa lah. Tak jumpa ikan. Tengah saut-saut tadi jumpa kepala ikan. Ikan apa ni? Oh. Tinggal kepala. Siapa bunuh dia ni? Tu tak apa, kita tak sini bagi ikan kecil makan. Bagi dia duduk situ. Alah, tak ada ombak, tak best. Nantilah tunggu air pasang, air surut. Cepat yang belakang. Muncul bila? Petang sikit nanti. Apa? Petang. Sekali ikan tak payah nak sauk. Sebab air dalam. Tak boleh. Jom. Saya rasa kat sini ada binatang. Binatang apa yang ada kat sini? Ikan. Boleh dek? Tengok kat yang ni. Cari yang tempat tak ada batu. Boleh tak? Ya. Alamak. Baik, yang laju-laju sesolo je. Kita nak pergi kat batu sana tu. Kita nak pergi kat batu sana tu. Okay, tu. Aduh. Aku ingatkan udang punya ikan yang duduk rumah ni. Tu. Nampak tak ikan? Tu. Mana? Tu. Adik, dia tu. Nampak dia keluar, nampak? Nampak dia keluar tu. Lah. Ikan kan? Tangkap dia. Tak boleh, dia masuk lubang. Nampak tu. Cantik warna hijau. Ayah, tangkap dia. Warna hijau. Warna hijau, ikan hijau. Ikan apa ni? Mana ya? Tu tak percaya. Mana dia tadi? Hilang lah. Cantik warna hijau. Ikan warna hijau. Okey, dah sampai kat batu ni dek. Kita jalan daripada sana tadi tu. Air dah pasang dah, nampak? Kan? Yalah. Dah penuh dah. Sampai sini dah. Seekor pun tak dapat ikan. Ikan Payah nak tahu. Ikan besar. Okey, kita buat taruh ikan hijau. Kita berada di tengah-tengah pantai Port Dickson, pantai Poli ni. Dah nak sampai dekat sana. Dia macam ada benteng. Itu macam ada benteng sampai sana. Dia foto dia. Tengok. Lepas sikit. Banyaknya air dia. Buanglah. Bawahnya dah apa? Ada ikan tak bawah? Kita tengok. Tak ada lah. Kita tam ke ada ikan. Batu dia macam warna hijau sikit. Tak ada apa yang menarik. Jom. Pergi sana. Ayah. Oh. Tenang. Ambil. Takut. Jom. Jalan. Ada ikan lagi tak? Ibu. Jangan depan. Baik, langkah. Tak tahu ayah nak pergi mana. Tengok mana sesuai jalan lah.
Kita cari ikan dekat pantai Pollution, pantai Purnama, time air surut. Kita boleh tengok batu karang. Batu karang Okey. tapi tak ada lah macam kat pulau-pulau. Tapi kita boleh lihat, kita boleh tengok lah binatang, ikan-ikan yang ada dekat sini. Kau ada ikan tu, nampak tak ikan ni? Apa ada ikan? Dia payah nak sauk ikan ni. Dari air dalam, dia akan lari, dia akan sorok bawah batu. Itu sama. Ha? Yang sama. Jangan ambil baik. Jangan ambil baik, terselur. Nak pergi kat ujung ni. Keluar sana. Nak pergi kat mana? Tu ikan besar. Takut. Jalan je. Duduk bawah batu ni payah nak sauk. Situ. Di mana? Ikutlah jalan yang senang. Kita boleh licin. Allah, cabut. Supaya cabut. Cabut sipar. Cabut sipar. Sipar jamban dia pakai. Sekejap. Okey dah je. Boleh tak? Boleh dek? Dah. Tu ikan tu lagi banyak kat sini. Tak apa nama ikan ni. Dia duduk dalam lubang-lubang. Ada udang, ada ikan. Aduh. Yang ni ikan belanak. Kalau buat jala ni, dah hilang dah dia. Ikan belanak je dek. Ada ikan belanak. Mana ikan belanak? Tak ada lah lari. Cakap jumpa apa tu? Apa tu? Kita jumpa ni. Apa tu? Batu ke apa ni? Kaca. Kaca dah bentuk bulat. Tapi Batu kan? Cek lagi. Jom, cek lagi. Jom, jalan. Hei. Jom. Jom jalan. Tengok cari kopi. Kakak dengan adik Adam duduk atas tu. Basuh tak payah je. Kakak dengan Adam duduk kat atas tu. Panas hari tadi, dia dah nak turun. Tunggu air pasang, baru dia orang turun. Sekarang ni dengan adik ni kita cari apa-apa yang ada dekat pantai ni. Tengok taman air surut ni. Sekarang ni jam pukul 13.56. Tapi dia macam nak pasang. Dalam pukul 4, pukul 5 dia akan pasang air ni. Dia macam dah dekat. Yelah, nak pasang dah. Jalan sana, cepat. Tu orang tu. Ibu kakak Adam. Adam tidur kot, tadi dia macam menyusu. Time ni Adam baru umur 8 bulan. Adik hijau apa? Adik hijau 2. Kakak hijau 5. Tengok apa yang ada. Time air surut di pantai Purnama Pollution. Binatang tak ada. Ketam-ketam. Mati tu boleh jumpa. Ketam tak ada. Ketam kecil-kecil tu banyak lah. Kita cuba nak cari kerang.
Kupang ke, tapi tak ada. Ni cuti awal Muharram, tapi tak ramai sangat. Tu ada orang tengah cari metal detector, tahu dapat. Best juga kalau benda tu kan, kita boleh check barang-barang yang orang tinggal emas ke kan. Kat dalam pantai ni banyak ke yang orang terceceh pos tanggal masa mandi. Mana? Set. Okay. Kita pergi dekat situ tengok apa yang ada. Okay. Apa ni? Ni. Dek jalan ni. Dapat ketam. Ni. Wih, besarnya. Dapat ketam seekor. Jom. Takut dia tu layang Tak ke nak. lari. Ayah tak. Ni mana dia panjat? Ayah tak. Ikan terdampar. Dapat ikan dapat. Ada dia nak panjat. Ha? Saya dapat ikan. Dik, dapat ikan. Tu kena cek botol ni. Takut. Kena letak sini je lah, dia benang. Kita dapat ikan seekor. Tadi ada orang. Tadi ada kata. Tu ya dia nak panjat. Yalah. Kita dapat ikan. Ikan terdampar. Dia kata terlalu kecil. Ha? Dia kata terlalu kecil dia nak berenang. Tengok. Weh, hitam juga. Tak ada apa. Air dah mula nak pasang dah. Ayah takut kita pergi jauh sana daripada tu. Tak. Tengok ada ikan lagi tak terperangkap. Tak nampak dah. Air nak masuk dah ni. Sekejap lagi boleh mandi. Air nak pasang dah. Kau air mula nak masuk dah. Kita dapat seekor ikan. Ketam. Seekor. Ikan seekor. Ikan ketok. Nanti, mana lagi satu ketam? Tu bawah tu. Bawah ikan. Wah, kesian ni. Tu ikan. Ayah, tapi kita duduk kat situ, ketam kecil sini. Adik, bawa tu adik sini. Tu tak boleh. Tu biar dalam air kan mati. Tapi, Dia halus situ. Papa bawa duit tak? Tak. Nen, kita lubang ni. Maya. Oh. Mana? Banyak. Sup. Dah. Gue. Ayah. Cantiknya ketam tu. Cantik. Rugi kalau tak dapat. Ni ya. Ayah ambil lah. Tu guna air pun tu.
Dia bukan duduk dalam air tu. Apa pada layak? Ikan laut. Hari nak buka lah. Hari nak sampai laut. Adam ni tak ada. Adam kecil lagi. Dah jauh sangat kak? Kat sana. Kita ni apa dah cari kau? Sini. Ibu. Ada. Pasir. Ni nak boleh lepas lagi. Ya, adik pegang dulu. Bendak nak mandi. Sabarlah. Pakai seluar, pakai seluar. Tadi kata aku tak nak mandi. Nah, pegang jap. Tak ada sat gitu kau belakang masuk. Apa salah? Adik pegang ni, ibu pakai seluar. Dia berok. Dia tak boleh lepas. Tak boleh lagi. Masuk Semua mulut masuk nanti. mulut. Tu nampak tu. Value. Tak yang ada tu. Tangan dia tak boleh lepas tangan ni. Adam. Tarik eh. Ibu ada dapat ikan dah ibu ada. Ayahlah tu yang jumpa. Pegang. Rakam. Tak nampak dah. Itu bukan seluar yang kena tarik. Ya, biarlah nak mandi. Tangan tu masuk mulut. Apa tu? Duduk sini duduk. Saya rakam. Adam. Adam tengok ni. Itu ada. Ya, betul suara tu. Adam. Itu. Lepas lagi air pasang. Adam. Adam. Oh, ada sepen ni. Comel Adam. Kita buat. Tangan ni tu. Tengok ada. Nah. Adam. Nah. Hiya. Konok. Hiya. Wah. Weh. Ini apa? Dia masuk mulut tu. Ayam mulut. Wah, Adam. Ni ada ikan-ikan semua letak dalam ni. Air nak pasang. Tak payah, ayah memang nak lepaskan. Kan hidung dia. Adik nak pasang Adam ni. Tak nampak Adam dik. Duduk sini. Adam, tengok ni Adam. Adam. Ni. Adam. Oh, tak payah. Kita tinggi ke? Tu. Adam. Ikan. Adam. Tengok ni, ibu kasi dia tengok. Macam nak kita tengok. Adam. Baik. Masuk mulut pasir tu kah? Sabar. Ya. Kenapa? Dapat kotak untuk internet. Aduh, ni halang pula. Adam. Woi, budak. Woi, budak. Pandai lah dia tak masuk tangan. Tengok. Adam. Oh, Oh. ni. Mulut. Pandai pun tak boleh lepas. Adam. Lepas pandang. Woi, mana lari ya? Adam. Ni. La ilaha illallah. Masin. La ilaha. Kenapa dia punya warna hitam? Dalam Pasir. sangat tu warna hitam lagi. Pasir dia memang hitam bawah. Ha. Oh, 6 air pasang kot nak masuk ni. Ketam. Tak payah takut ketam lah kak. Ketam ni ke ai? Hitam tu mana sauk lah.
Adik kata belok jalan ya. Ke sauk lah. Adam. Masuk tok situ aja ayat pasang tak perasan ke habis ni. Hanyut. Kau pempel lah dah. Tengok air pasang je. Nampak sini. Okey tu. Kita minta jalan. Macam ni dah. Macam ni. Kita ambil Pasti dah. ambil pasir. Satu. Tu. Oh dah. Tengok. Tu kat mulut pipi tu. Okey dah. Adam ni. Ayo ni. Oh. Kau dapat kat mana lah hijau tu? Jumpa. Kita jumpa kat tengah jalan. Ni. Tu. Adam. Tu. Weh alah, tak nampak. Oh, Jangan bencik Ni ni. tak ada dik. weh mana kau nak lari ya? Dia nak suka larikan diri lah. Ha. Semua lot dia. Kotor lah dah. Habis makanan semua dah ambil. Kita makan dengan monyet. Paksa simpan. Makanan semua simpan dekat dalam bonet lah. Bahaya sini. Sebaik tak angkut beg-beg tu. Simpan dulu dalam bonet. Kita boleh mandi. Aduh. Simpan dulu. Panggil. Tak lagi lah. Tutup. Cuma kunci. Kunci kita letak dalam kasut. Bonet. Aduh. Habis barang ni, roti semua. Air habis semua songkang. Kunci kita letak dalam. Tak kasi berapa ambil tak? Okay. Kan ni air dah nak pasang dah. Naik ke kak? Kau mandi dah, Adam? Ha? Kau mandi dah? Sejuk? Berenguh dah. Sejuk? Kau pasang ni sampai ujung tu nanti. Tunggu air penuh sikit dek. Kena kat sana tu, okey tu air. Dia sampai kat temping air tu. Dia pasang penuh. Tikar. Lagi? Tu je. Tadi habis monyet masuk tadi. Jadi dia ambil seluar kita nak seluar nak pakai. Kalau ambil makanan je dia ambil. Datang lagi tu kalau tengok ada makanan. Ada lagi tak? Ha? Handset tak awak? Dia nak bawa, dia nak mandi. Jom. Kita ambil gambar sini. Tak awak report lah. Air pun nak pasang dah. Dia nak ambil. Tak
tak bermulut tak apa. Okey. Kan? Takut tu. Takut. Air dia pilih bilik ibu. Dia pilih bilik air ibu. Batu. Ni dam. Ni. Oh. Masin. Nak macam budak tu dulu takut kan? Duduk. Adam. Dalam saya. Duduk kan. Nak bangkok. Ui, sayang. What? Zoom. Tak takut dah. Adam tak takut dah ni. Tidak ni dah. Batu. Ada pasir adik. Oh, kena sedut. Pedih. Takut lah. Dah, jom. Dah. Ibu dia ada kawan baru. Dah. Ingat. Duduk kan main ombak dah. Oh, tenggelam dah. Okey. Dah, jom. Dah mandi, jom. Dah. Tak payahlah. Mesti angkat dia, tak larat dah. Dia ngantuk dah. Apa mandi Adam ngantuk dah tu. Ibu tak mandi dah, ibu jaga Adam. Ikan durian. Oh, okey. Macam masuk ni. Okey. Okey, bang. Satu okey tu. Okey. Saya boleh. Memang okey. Apa lah? Mai sini. Okey bang, mana bang? Situ. Dah duduk kan? Sini. Okey, bang. Terima kasih, bang. Dah, kursi. Okey, bang. Terima kasih. Jom kita makan durian dulu. Ibu hang belanja. Mana musang king? Ni Ni apa? Wah, dia tak kawasan Santi. Kita rasa dulu. Jom. Dah tak boleh makan lagi. Ya. Cerita pasal abang. Tapi ibu dia lagi
Lagi basi adik. Ha. Mantap. Dah tak payah makan lagi ya. Hmm. Hmm. Jangan tengok je. Ni ambil yang mak ibu ah. Okey tak? Dah. Saking. Tu bukan cun. Hah? Bukan cun. Eh. Dah, lagi.